Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sejahtera. Bertemu lagi saya Zaza. Kali ini Zaza berada di mana? Zaza berada di Sungai Perak. Okey. Okey, bersama suami. Untuk menghadiri dua pupu di majlis perkahwinannya. Okey, kita tengok. Di mana dua pupu Zaza? Okey. Ni. Mereka sedang photoshoot. Majlis perkahwinannya. Kita tak payah ganggu dia orang, kita teruskan pengamalan kita bersama yang lain. Okey. Okey, ni tuan rumahnya. Pak Su Syukri. Yang ini Habib dengan babayangnya. Okey. Kita tengok siapa yang ada lagi di sini. Okey, kita ada Fisha. Turut berada. Dan ayah Fisha. Lambai sikit ayah. Abang. Tu. Sedang mengganggu dia menjamu selera, tapi tangannya tetap melambai. Okay, kita ada Diha. Diha? Jaga je. Diha. Okeylah. Kami berada di sini. Lari. Okey. Nak cakap dengan sana. Okey, dia hadiah. Mama, mana ni? Selamat pengantin baru. Nurin dan okey, jom kita tengok. Okey. Zaza akan bersama dengan saya. Mana Zaza di sini pula? Okey, ada Zaza bersama mak. Dah sampai belum? Ni mak Zaza. Yang ini opa, pakai opa Kampung dengan mak. Cepat. Ni pakai opa ni masuk YouTube. Masuk YouTube ni. Masuk YouTube satu dunia. Satu dunia tahu. Okey. Kau kena jumpa mak. Kita ambil gambar mak. Dengan tak berapa tahun dah tak jumpa Melo. Tahan hari kecil berlepak-lepak. Okey. Berlepak-lepak. Tak ada dia ngomong dia dah tak ngomong. Tak datang kan? Dia pun dah sembangkan pasal kisah mereka. Kita pergi ke tempat lain pula. Okeylah, kita jumpa di video seterusnya. Jangan lupa terus subscribe, like, share dan komen YouTube kami. Yang dah 1.42k lebih. Alhamdulillah dah sekiranya anda melihat ada iklan, jangan langkah ataupun skip, teruskan menonton. Terima kasih. Okey, mereka nak masuk TV dalam YouTube. Okey, kepada siapa yang berkenalan, ingin berkenalan atau berkenalan, bolehlah calling. Okeylah, kita jumpa di video seterusnya. Jangan lupa subscribe, like, share dan komen YouTube kami. Kita sadu. Live.